Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Hai Salam Podcast, podcast kesihatan pilihan anda untuk membincangkan isu-isu kesihatan bersama pakar perubatan. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan topik yang semakin mendapat perhatian ibu bapa, iaitu vitiligo di kalangan kanak-kanak. Ramai ibu bapa risau apabila melihat tumpukan putih pada kulit anak dan tertanya-tanya sama dia berbahaya, berjangkit atau boleh dirawat. Bersama kita pada hari ini ialah Dr. Aileen, pakar perubatan dermatologi kanak-kanak. Terima kasih doktor kerana sudi bersama Hai Salam Podcast pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast pagi ini. Saya berharap selepas podcast ni kita dapat sedikit sebanyak ilmu berkongsi dengan ibu bapa yang risau pasal tumpuk-tumpuk putih di kalangan kanak-kanak. Hai salam. Okey doktor, kita pergi ke topik yang pertama. Apa definisi vitiligo ni di kalangan kanak-kanak? So sebenarnya vitiligo atau cara kita cakap tu berbeza-beza sikit. Dalam bahasa yang biasa kita panggil tu sopak. Sopak ni, apa yang jadi ialah pigmen kulit kita yang kita panggil melanocyte ni, dia tidak berfungsi atau dia rosak. Dengan sebab yang tertentu dan kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang berlaku. So apa yang kita nampak dekat anak-anak kita ialah kulit dia menjadi tumpuk-tumpuk putih yang semakin banyak dan semakin putih. Yang tu yang merisaukan kita lah. Tapi dia punya definisi memang disebabkan tumpuk putih dan disebabkan melanocyte ni je. Kita tak tahu apa punca tu yang kita akan bincang seterusnya selepas ni. Okey. Hai salam. Doktor, adakah vitiligo ini berbahaya kepada kesihatan anak? Okey, soalan yang bagus. So kalau yang tu yang paling risau kan, parents akan risau adakah sopak ni masalah. So kebanyakan kes kalau ikutkan dia tidak mengancam nyawa. Dia tak bahaya. Tapi sesetengah kita tahu sopak ni boleh disebabkan penyakit autoimun. Autoimun dalam badan budak sendiri tu. Yang tu kita tak tahu dia punya actual punca lagi. Tu yang kita kena assess, dia kena datang jumpa doktor kena assess dan kita kena buat siasatan yang selanjutnya. Hai salam. Adakah ia berlaku pada kulit sahaja? Soalan yang betul juga. Yang sebenarnya kita selalu tengok kulit sahaja sebab yang tu yang ketara kepada parents kan. Tapi sebab kita tahu sopak ni dia boleh berlaku dekat, for example, kulit kepala. Kalau kulit kepala, apa yang jadi ialah rambut yang keluar tu akan jadi putih. So keadaan yang similar, yang sama macam ni boleh berlaku dekat kita punya kening, bulu mata dan juga even tempat-tempat yang kita tak terfikir, macam kat bibir kita pun boleh berlaku sopak juga. Boleh berlaku vitiligo. Hai salam. Okey, vitiligo ni dia start pada usia berapa sebenarnya? Okey. So kebanyakan vitiligo kita boleh katakan dalam separuh kes tu sebelum umur 20 tahun dia dah start dah ada vitiligo ni. Tapi dalam lingkungan 4 hingga 8 tahun, yang ni yang paling common yang kita selalu tengok. So yang ni yang merisaukan parents juga. 4 tahun, 5 tahun baru nak pergi sekolah. Dan umur dalam mungkin darjah 1, darjah 2, masa tu yang dia start. Masa tu yang pergaulan dengan kawan-kawan, mungkin risau diejek oleh kawan-kawan, anak-anak baru mula nak membina keyakinan diri kan. Bila dia dah dapat putih-putih ni, kawan ejek, dia pula rasa tak nak pergi sekolah dah. Malu. Sebab tu betul. Yang dalam lingkungan 4 hingga 8. Tapi ikutkan vitiligo ni boleh berlaku pada umur mana-mana. Even baby, sekecil baby 1 tahun boleh. Yang lebih besar sikit, kita kata ada juga yang dewasa pun baru terjadi pun ada juga kes-kes yang macam tu. Hai salam.
Macam mana doktor mengesahkan vitiligo ni? So vitiligo ni kalau ikutkan dia tak ada satu spesifik yang cara yang untuk kita selalu kita kata definite kita memang akan tahu. Tapi kebanyakan masa kalau datang jumpa doktor dermatologi, most of us memang kita tengok corak-corak tompok vitiligo tu, kita tanya sejarah sikit, kita examine budak tu, lepas tu ada juga satu kita kata lampu cahaya yang kita panggil Woods lamp. Woods lamp ni memang membantu kita untuk mengesahkan vitiligo. Oh, vitiligo ni ada berapa jenis? So kalau ikutkan vitiligo ni boleh dibahagikan kepada secara kasar tu yang segmental dengan yang non segmental. Dua jenis yang major tu lah, tapi kebanyakannya adalah yang non segmental. Okey, boleh doktor terangkan yang non segmental macam mana? Okey, boleh. So kalau non segmental, apa yang jadi ialah dia boleh berlaku kat mana-mana random. So tempat yang paling biasanya ialah muka salah satu, dan boleh berlaku dekat tangan dengan kaki, tempat yang biasa yang berlaku. Dia selalu berlaku kita kata simetri. Simetri maksudnya lutut kiri, lutut kanan, dua-dua ada. Atau siku kiri, siku kanan. Sometimes kalau dia terjadi kat muka, area-area keliling mata, keliling bibir, belah kiri ada, belah kanan pun ada juga. So dia simetri macam tu. Jenis yang tu yang non-segmental. Kalau opposite tu, yang tu yang paling biasalah, lazim dia. Tapi setiap orang punya corak tu tak ada satu yang kita kata exactly sama. Dia akan berbeza-beza. Memang bergantung kat individu juga yang kita tengok. Yang segmental punya, dia biasa kurang sikit, kita tak tengok so common, tapi dia berlaku kat satu bahagian. Tapi segmental tu dia lebih payah sikit untuk kita nak jangka. Kadang-kadang dia berkembang dengan cepat, dia merebak kita kata. Ada juga yang sangat slow je, dia setumpuk kat sana je. So kadang-kadang bila parents bawa anak pun ambil masa. Sebab satu je kan tempat kan. So dia akan tunggu lama sikit. Mungkin dah 3 bulan, masih ada lagi, baru dia bawa jumpa doktor. Sebab yang ni, podcast ni pun kita nak bagi awareness supaya kalau ada yang kita suspect tu, kita tak pasti, elok untuk jumpa doktor awal. Mungkin kita boleh start treatment lebih awal. Adakah dia boleh merebak ke seluruh badan? Betul, boleh. So kita pernah tengok kes yang memang akan merebak ke seluruh badan. Maksudnya muka, tangan, kaki, badan. Memang banyak sangat bahagian badan yang melibatkan, yang terlibat dalam sopak ni, yang vitiligo ni. Adakah jenis vitiligo yang mempengaruhi rawatan? Kalau ikutkan jenis vitiligo mempengaruhi rawatan, memang salah satu faktor yang kita kena consider. Faktor kedua ialah kita kena tengok juga umur budak tu juga. Sebab kalau terlalu kecil, kita kena consider apa ubat yang kita boleh bagi, apa yang kita nak cuba elakkan, semua tu. So depends on satu lagi, bahagian mana yang terlibat. Kalau bahagian kulit yang tebal, kita boleh bagi ubat yang lebih kuat sikit. Tapi kalau bahagian yang mungkin muka kan lebih lembut sikit. So ubat kita pun kena lebih berhati-hati. Kita kena consider apa yang kita boleh bagi. So bukan saja jenis vitiligo, banyak faktor-faktor lain kita kena pertimbangkan bila kita nak start rawatan, dan apa jenis rawatan yang kita nak bagi untuk budak vitiligo. Oh, apakah ada simptom untuk vitiligo ni? Kalau ikut simptom nak katakan tu, kebanyakan patient datang dia present dengan tompok-tompok putih yang dah lama, yang semakin merebak. Tapi kebanyakan masanya diorang tak rasa sakit, diorang tak rasa gatal dekat tompok-tompok putih tu. Tapi satu yang kena beringat, kalau budak kan aktif, suka main di bawah cahaya matahari. So tempat yang kita ada vitiligo tu, sebab dia dah tak ada pigment, so dia senang kena sunburn. Bab tu yang kita kena berjaga sikit. Okey, bahagian badan manakah yang selalu, yang kerap? So yang selalu kerap, yang apa yang kes-kes yang doktor pernah tengok, dan juga daripada study yang orang buat tu, memang tangan, kaki adalah paling common lah yang doktor cakap. Macam kat lutut, dekat siku. Tapi sebenarnya boleh berlaku mana-mana.
Selalunya yang datang jumpa saya, datang jumpa doktor ialah yang kat muka, sebab muka lah yang kita nampak. So muka lah yang ibu bapa akan paling risau, orang ejek. Lepas tu takut dia merebak satu muka, merebak satu badan, semua tu. Kadang-kadang ada satu tompok, dua tompok dekat lutut, mungkin dia tunggulah 3-4 bulan baru dia datang jumpa doktor, sebab tengok 3-4 bulan tak elok lagi. Tapi kalau muka cepat je. Cepat je, laju je. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu dia dah start jumpa doktor dah. Tengok apa dia punya, nak tahu apakah dia punya tompok-tompok putih tu, adakah ini vitiligo atau penyakit lain. Hai salam. Adakah ia menyebabkan rasa sakit ataupun pedih? Tidak, langsung tidak. So kebanyakan kes tak sakit, tak pedih. Cuma macam doktor kata, kalau tempat putih tu memang kena cahaya matahari dengan yang lama, lepas tu kita risau dia boleh senang kena sunburn. Kalau dia kena sunburn, macam kita kena sunburn lah, memang akan rasa pedih sikit disebabkan sunburn tu. Tapi ikutkan kulit tu itself, vitiligo sendiri tu dia tak ada tanda, dia biasa tak ada sakit, tak ada rasa pedih, tak rasa gatal pun. Kalau macam saya sebagai ibu bapa, macam mana saya nak bezakan vitiligo dengan penyakit kulit yang lain? Saya rasa soalan yang bukan saja ibu bapa tanya, doktor-doktor lain pun tanya juga. So soalan ni, bila kita dapat tompok putih, pertama tu yang masuk dalam kepala otak ibu bapa tu ialah, alamak ni vitiligo ke, ni sopak ke. Tapi sebenarnya ada kemungkinan panau, ada kemungkinan sensitive skin je. So dia memang ada ciri-ciri. So bila jumpa saya akan tanya balik history dulu, saya tanya balik sejarah dia, lepas tu saya tengok dekat corak-corak tu dan dia punya progress dari mula sampai masa jumpa saya, dan juga dengan bantuan lampu yang saya cerita tadi. Memang tak mudah. Ramai doktor, even doktor biasa pun rasa susah sangat nak betul-betul bezakan. Itu sebab biasa kalau doktor bagi top dekat doktor-doktor biasa, GP pun doktor akan cakap kalau tak pasti refer je, biar kita assurekan, kita check semula. Betul. Lepas tu kita reassure parents supaya kita tahu next step tu kita nak buat treatment macam mana. Kalau dia betul-betul panau je, tak perlu risau pun. Benda-benda macam panau. Kalau sopak, kita nak rawat early, kita vitiligo kita nak treat early, dan kita ada option, maybe better option untuk parents juga. Hai salam. Sebenarnya apa punca vitiligo, doktor? So punca vitiligo sebenarnya kalau kita baca sampai sekarang, memang tak ada satu cause yang kita boleh 100% pastikan. Tapi yang kita kata, kita postulate, kita teorikan dia punya punca tu disebabkan autoimmune. Autoimmune ni sebenarnya dia seolah-olah macam immune badan kita, dia attack dekat sel-sel kulit kita yang melanocyte tu, menyebabkan dia tidak berfungsi atau dia rosak macam tu. Kira senang untuk difaham lah. Lepas tu bila dia dah tak berfungsi, dia tak dia dah non functioning, yang tu yang menyebabkan tompok-tompok putih tu. Itu sebab kita kalau yang sangat ekstensif atau vitiligo yang datang untuk under follow up doktor, selalu doktor kena tanyakan tanda-tanda lain, masalah autoimmune yang lain. Kita kena keep in mind juga, ada tak kemungkinan penyakit-penyakit lain yang budak tu mungkin mengalami. Hai salam. Okey, adakah ia boleh diwarisi? Kalau ikutkan vitiligo memang boleh diwarisi. Maksudnya ada juga percentage dia yang bila kita jumpa parents atau ada family member yang ada vitiligo, so risiko dia atau dia punya kebarangkalian untuk mendapat vitiligo dalam family tu lebih tinggi. Tapi dia punya kita kata inheritance, dia punya genetik tu, dia tak semudah parents ada, anak mesti ada. Tak semestinya macam tu. So dia bukan direct, tak secara langsung. So tapi genetik kita masih percayai yang dia memainkan satu peranan jugalah dalam vitiligo tu. Banyak juga kes-kes yang doktor tengok langsung tak ada family history. Maksudnya tak ada parents, tak ada family member yang ada.
So bila doktor cakap macam tu, kita pun nak memperingatkan parents juga. Some parents mungkin dia rasa family saya tak adalah yang sopak, tak rasa anak saya sopak tu. Tu yang delay diorang untuk datang jumpa doktor. So bila khawatir, bila risau, jumpa awal. Hai salam. Adakah stres boleh menyebabkan vitiligo? Memang stres boleh menyebabkan vitiligo. Lagi-lagi kita tengok dekat kes-kes yang dewasa, yang dah pergi sekolah. Kita rasa anak kita main je, tak rasa ada stres. Lagi-lagi yang sekolah rendah. Tapi anak-anak kita pun mengalami stres juga. Lagi-lagi kan pergi sekolah, kawan ejek. So benda-benda tu dia boleh juga lagi terukkan lagi vitiligo tu. Memang memainkan peranan. Adakah kecederaan kulit ni boleh menyebabkan vitiligo? Soalan yang bagus sebab ramai ibu bapa tak tahu poin yang ini. So kecederaan kulit ikutkan memang boleh menyebabkan vitiligo naik dekat tempat tu. Kita panggil phenomenon Koppner phenomenon. So Koppner phenomenon ni kadang-kadang budak tu cedera dekat tempat tu, atau ada geseran yang kuat, atau dia garu dengan kuat. So menyebabkan kulit tu luka. Tempat yang dia garu tu, tempat yang luka tu, memang vitiligo boleh naik dekat tempat tu juga. So bab-bab tu lah yang kita kena ada knowledge tu untuk penjagaan kulit, supaya kita selalu keep kulit kita moist, semua tu, untuk nak elakkan yang ni terjadi. Kalau dari segi pemakanan, adakah dia menyebabkan vitiligo ini? Buat masa sekarang masih tak ada tanda, atau kita kata tak ada evidence lah yang menyebabkan makanan yang menyebabkan vitiligo. Saya rasa secara general kan, soalan ni memang parents akan tanya. Sampai saya tak tunggu parents tanya, saya terus cakap bagi tahu tak perlu pantang makan. Sebab biasa apa jua masalah kulit, parents akan pantang makan. Dan tak ada teori pun, dia akan pantang je lah apa yang dia rasa. Orang tua-tua cakap jangan makan ni, jangan makan tu, boleh terukkan lagi semua tu kan. So sampai ke tahap ni, kita dengan knowledge kita yang ada, memang tak ada makanan yang perlu dipantang, dan tak ada makanan yang menyebabkan vitiligo atau boleh menjadikan vitiligo lagi teruk. Hai salam. Adakah ianya boleh dirawat, dan apakah kaedah rawatan? So sebenarnya vitiligo boleh dirawat, dan yang ni lah yang point yang kita nak bring forward, supaya lagi early kita rawat, kita nak outcome yang lebih bagus untuk anak-anak kita. So kaedah rawatan dia secara general yang kita masih pakai tu ialah menggunakan krim anti radang. So krim anti radang yang kita guna biasanya akan cuba untuk stimulatekan sel-sel melanocyte tu untuk berfungsi, dan untuk pigment tu datang semula dalam kes-kes vitiligo. Apa yang jadi ialah, the other thing masa doktor jumpa, macam doktor kata tadi, krim mana nak pakai. Krim anti radang kan banyak jenis. So apa jenis yang perlu dipakai, apa yang boleh digunakan, sangat bergantung kepada umur budak tu, tempat vitiligo dekat bahagian mana, macam yang doktor cerita tadi tu. So krim tu memang keseluruhan yang tu yang paling mudah untuk kita nak start rawatan. Tapi ada juga rawatan yang kita boleh guna, iaitu fototerapi. Tapi fototerapi ni bukan semua hospital ada kita punya maksudnya fototerapi servis ni. So bab yang tu biasa kita reserve untuk kes yang tak respon kepada krim satu, atau kes yang sangat-sangat ekstensif, yang memang satu badan yang tadi kita cerita tu. Kalau satu badan mungkin dia perlukan tu daripada sapu ubat satu badan. So bab yang itulah yang kita kena apa tu. So kaedah-kaedah ni sangat bergantung kepada individu juga. Kita kena tengok patient, kita assess dulu. Lepas tu kita, masa saya cerita kaedah krim ni kepada parents juga, saya biasa akan highlight juga yang krim ni mengambil masa untuk berkesan. Kebanyakan masa doktor akan bagi tahu parents 1 hingga 2 bulan. Dia tak macam eczema. Eczema kalau kulit kita mereka, sapu 5 hari, seminggu, mesti nampak perubahan dah kalau dia berkesan. Kalau vitiligo, sometimes parents akan frust. Sebab dah sapu dah 2 minggu, 3 minggu, sama je, putih je. Biasa yang tu yang kita kena highlight, kena bagi tahu parents, ambil masa, kena banyak bersabar.
then kena datang jumpa doktor balik untuk rawatan berkala. Kadang-kadang mungkin krim yang doktor bagi tu tak cukup kuat, kita kena adjust balik rawatan-rawatan tu. So dia tak sesimple, even masa doktor ajar doktor-doktor yang lain pun tak sesimple saya kata guna je krim ni, guna je krim tu. Tak mudah, memang kita kena tengok dan memang sangat individu lah, kena tengok case to case. Dia boleh sembuh sepenuhnya tak doktor? InsyaAllah kes-kes yang doktor rawat, doktor pernah tengok ramai yang memang sembuh. Tapi ada juga kita pernah tengok yang mungkin dia respon separuh sahaja atau sangat-sangat slow. Apa yang jadi, ada dua kemungkinan. Satu tu dia tak respon. Satu. So bila dia tak respon, kita kena fikirkan ubat yang seterusnya atau cara rawatan yang seterusnya, iaitu fototerapi. Ada juga ubat-ubat yang lebih canggih, lebih kuat yang baru. Yang tu kedua. Satu lagi tu ialah sebab dia autoimmune yang doktor cerita tadi tu, dia dah elok tempat tu, tempat lain naik. Atau tempat tu dah elok, kulit dah normal balik, dia jadi putih semula. Lepas beberapa Naik bulan balik. dia boleh jadi macam tu, progress tu. Itu sebab dia kena pantauan doktor. Memang kena datang follow up semua tu. Doktor, bagaimana pula dengan rawatan tradisional? Adakah dia digalakkan atau tidak? Rawatan tradisional setakat hari inilah memang kita tahu tak ada rawatan yang berkesan atau dibuktikan berkesan untuk rawatan vitiligo. So kalau ada yang recommend, kita tahu je, ada je yang kan dekat social media atau dekat kawan-kawan ada yang recommend ibu bapa tu try lah ubat ni ke semua tu. Doktor akan nasihat untuk hati-hati nak start rawatan, seelok-eloknya tahu apa kandungan ubat-ubat yang nak diberi tu, bincang dulu dengan doktor sebelum nak try ubat-ubat tradisional. So kena hati-hatilah, kalau ikutkan memang tak ada yang efektif lah buat masa sekarang. Untuk pesakit vitiligo ni, apa yang perlu dielakkan? So, kalau pesakit vitiligo, apa yang perlu dielakkan? Kita recap balik apa yang doktor cakap. First thing tu, elakkan terdedah kepada matahari untuk jangka masa lama, tak nak dia sunburn. Elakkan dia daripada garu, geseran, luka. Luka kadang-kadang kalau dia main, dia jatuh, kita memang susah nak elakkan. Tapi kalau kita jaga kulit elok, dia tak ada kering, dia tak ada naik ruam, dia tak garu-garu, yang tu yang penting, tak nak dia garu semua tu. So dua penjagaan tu yang paling Mesti penting. pakai sunscreen betul. So sunscreen tu sangat helpful lah untuk kalau kita nak kurangkan sunburn tu. Lagi-lagi sun expose tempat seperti muka. Kalau vitiligo yang berada kat muka yang bahagian besar, elok untuk sapu sunscreen kerap, especially budak-budak sekarang. Sebab sekarang budak umur kalau kecil lagi kat sekolah lagi memang suka main kat luar. So kena replenish lah 2-3 jam, sapu balik sunscreen. Kena cari sunscreen yang sesuai untuk budak lah. Adakah dia berjangkit? Soalan yang bagus. So memang tak berjangkit. Itu sebab dia boleh bergaul dengan kawan-kawan dekat sekolah, main, semua dia tak akan berjangkit. Okey, dia boleh guna kosmetik untuk kulit? Okey, kosmetik kadang-kadang yang saya rasa soalan ni dia tricky sikit. Kalau kosmetik yang kita risau dia ibu bapa just beli macam tu, kosmetik tu tak sesuai, takut dia menyebabkan iritasi kulit pula, yang tu satu. Tapi kalau kosmetik yang kita nak cover dia punya vitiligo, so sekarang memang ada juga yang kosmetik yang kita kata boleh kurangkan dia punya vitiligo tu, nampak tak seputih tu, nampak macam kita close up lah, cover up tu. So mungkin ada dia punya kelebihan, mungkin ada faedah dia juga kosmetik tu. So kena tengok juga case to case. Okey, siapa yang berisiko untuk mendapat vitiligo ini? Saya rasa macam kita bincang tadi, kalau family yang ada vitiligo, so
kita kata anak-anak family yang ada ni lebih berisiko, tapi tidak semestinya dan tidak semua orang akan kena yang vitiligo tu. Dan kebanyakannya ialah yang tu je lah yang doktor boleh fikirkan. Kalau other than genetik tu memang tak ada risk sangat yang kita boleh sampaikan. Ada tak penyakit lain yang berkaitan dengan vitiligo ni? Penyakit lain yang berkaitan dengan vitiligo seperti yang doktor cerita tadi, yang mengenai autoimmune tu. So autoimmune dekat budak dia tak common, tapi kita ada tengok kes-kes yang tertentu juga. So penyakit thyroid ialah salah satu sebab budak kalau dia kena masalah thyroid kebanyakannya autoimmune. Dan kedua tu ialah penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Budak pun boleh dapat kencing manis juga. Dan kalau budak dapat kencing manis, kebanyakannya ada ciri-ciri autoimmune juga. So dua penyakit ni atau keseluruhan autoimmune masalah ni, setiap kali kalau doktor jumpa patient yang ada vitiligo, doktor akan make sure tanya balik parents, ada tak tanda-tanda ni yang mungkin kita boleh suspect ni ada kemungkinan ciri-ciri autoimmune ke. Kalau ya, then the next thing kita nak cek darah, kita nak buat siasatan yang seterusnya untuk budak-budak ni. Okay, doktor, adakah warna kulit boleh mempengaruhi vitiligo ni? So kalau ikutkan, semua jenis warna kulit boleh mendapat vitiligo. Tapi warna kulit yang gelap, yang bila mereka dapat vitiligo, untuk orang yang warna kulit gelap, mereka akan rasa lebih, sebab dia punya putih tu nampak lebih ketara. So yang tu yang akan affect diorang punya self esteem, diorang punya keyakinan diri tu. Yang tu akan lebih teruk sikit, kena teruk sikit. So ikutkan, tak ada kata mana warna kulit yang takkan kena vitiligo, boleh kena. Cuma orang yang gelap tu teruk sikit lah masa kalau dia kena tu dia nampak lebih teruk sikit. So untuk diorang akan rasa rendah diri, dia akan rasa kurang keyakinan, macam tu lah. Kita boleh cegah? Doktor rasa kalau nak kata cegah 100% tak dapat vitiligo tu, kita tak ada cara untuk kita betul-betul cegah. Kalau kita dah dapat vitiligo, macam mana kita nak kurangkan kebarangkalian untuk naik kat tempat lain. So few things yang tadi, yang Kopner phenomenon yang doktor cakap tu, penjagaan kulit yang sesuai, kita tak nak bagi dia selalu garu, tak nak bagi dia luka, sebab yang garu, luka, geseran tu yang buat vitiligo naik dekat tempat tu kan. Yang tu je lah yang paling efektif untuk cegah. Dan of course the other thing ialah untuk kita pakai sunscreen. Again doktor emphasize yang sunscreen tu sangat penting. Lagi-lagi untuk sun exposed area macam muka diorang. Okey, kalau sebagai ibu bapa, macam mana kita berperanan untuk menjaga anak-anak yang ada vitiligo? So kalau saya rasa peranan besar ibu bapa ialah kalau kita suspek anak kita ada vitiligo, bawa untuk jumpa doktor untuk dapat diagnosis yang sebenar dulu, daripada kita sendiri rawat dan beli ubat, kita try, orang kata ni baik, ubat tradisional semua tu kan. Okay, so diagnosis penting, satu. Kedua tu, kita try untuk treat anak yang anak kita yang ada vitiligo tu sama dengan anak-anak lain. Jangan beza-bezakan yang dia special sikit semua tu, dari segi tu macam sama je, supaya anak tak terasa oh saya ada sakit ni, saya tak sihat ni, semua tu kan. Yang ketiga tu, bina keyakinan diri anak yang ada vitiligo tu, bagi dia rasa dia pun sama je dengan kakak abang, dengan adik-adik beradik lain, dan yang fokus kepada dia punya strength, apa yang anak tu yang dia punya strength, dia lebih kepada itu, kita pupuk dia punya sifat tu. Okey, kalau anak-anak di sekolah, macam mana sekolah ni boleh membantu anak-anak vitiligo ni? Saya rasa sebab tadi kan masa kita discusskan 4 hingga 8 tahun, kebanyakan anak-anak kita memang dekat sekolah pun. So yang ni saya rasa cikgu pun mainkan peranan juga. So guru-guru perlu lebih prihatin
mereka sendiri pun perlu tahu pasal vitiligo. So equip dia orang dengan knowledge vitiligo. Satu, elakkan budaya bully di sekolah. So dia kena, kalau boleh kita try untuk explain dekat pelajar-pelajar lain juga yang apa itu vitiligo. Perlu menjaga emosi. Betul, perlu menjaga emosi. Dan at the same time kita pun sama juga, kita treat dia sama, tapi at the same time kita sebab knowledge is the power lah kan. Lepas tu kalau dia tahu, then dia tahu ini tak berjangkit. So supaya dia pun akan bagi tahu juga pelajar-pelajar lain, and then jangan diorang nak ejek dia semua tu, pantau semua aktiviti bully macam tu lah. Hai salam. Okey, apakah nasihat doktor kepada para ibu bapa yang mempunyai anak vitiligo ni? So nasihat saya, first thing, make sure vitiligo dulu. Pastikan vitiligo. So dapatkan diagnosis yang tepat, sahkan dulu sebelum kita pula risau segala benda, 100 benda tu. Kita bawa jumpa doktor yang boleh sahkan yang ini vitiligo, dapatkan rawatan. Lepas tu bawa anak untuk treatment yang untuk pantauan doktor. So berkala kalau doktor bagi appointment tu, datang untuk appointment, sebab doktor akan adjust ubat, doktor akan treatment, akan tengok macam mana. Pada masa yang sama, peranan ibu bapa kat rumah sangat penting untuk membina keyakinan diri anak-anak. Jangan bagi dia rasa rendah diri, rasa dia tak nak pergi sekolah sebab ejekan semua tu. So but bukan saja untuk rawatan, tapi bab yang menjaga emosi anak-anak tu pun sangat-sangat penting juga. Yang tu yang penting. Hai salam. Terima kasih Dr. Aileen atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai vitiligo di kalangan kanak-kanak. Banyak sebenarnya salah faham tentang penyakit ini, dan semoga episod kali ini dapat membantu ibu bapa lebih memahami keadaan anak mereka. Kepada semua pendengar, jika anda mempunyai sebarang simptom atau kebimbangan berkaitan kulit anak-anak, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan awal bersama doktor pakar. Saya hos anda mengucapkan terima kasih kerana bersama Hai Salam Podcast. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan topik kesihatan yang lebih menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.